Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage ya. Okey, hari ini kami ada sebiji wajah lagi. Kereta ni datang daripada Pahang. Samalah 3 tahun lalu dia datang buat sama. Kita buat timing bell apa semua. Jadi kali ini dia datang, dia nak tukar timing bell balik lah. Dah 3 tahun. Jom tengok kondisi kereta. Okey guys, ininya kereta. Dulu kita ada buat ni kereta lah. Tengok enjin cover pun dah tahu kan. Okey, kereta ni datang daripada Pahang . Dia datang nak buat bahagian timing bell. Lepas tu sistem air dan gearbox converter oil seal dengan flywheel oil seal ada leaking. Jadi dia kena buat balik. Tapi sebelum ni dia datang sini, dia ada lah buat dekat kedai-kedai lain sebab dia jauh kan. Terpaksa lah dia buat dekat bengkel-bengkel lain. Sebab kalau kami pasang oil seal, tak ada lah pasang letak macam ni gam kan. Tak pernah. So jadi tak apalah. Kita akan betul balik sama dia. MMC Garage. Sudah biasa lah. Cuci-cuci dari orang ni sudah biasa. Nama signboard saya mau tukar lah. So macam ni lah. Black Adam sekarang tengah buat. Apa Black? Isi. Boleh Okey. Okay. Guys, kereta ni datang memang ada masalah aircon guys. Cooling coil bocor. Kami dah buka, dah test dia punya cooling coil akan bocor, kita sudah tukar. Sudah buat. Yang ni cooling coil bocor anda nampak bocor dia memang besar juga. Sampai bengkel saya dia aircon tak sejuk. Cek cooling coil bocor. Yang ni Peco model ada setahun warranty Okey, lagi satu ini pressure hose pressure wash dekat radiator sini, anda boleh nampak sini. Hose sini pun bocor juga. Jadi kita kena tukar jugalah hose ni. Satu gas dia lari. Tengok kita test sabun memang dia bocor. Dia berbuih lagi sana nampak. Cooling coil dah siap, semua dah okey. Sekarang memang aircon sejuk. Tinggal nanti dah siap apa semua, kita review balik dia punya sejuk aircon macam mana. Okey, ini water bersih pipe Water bersih pipe sebelum ni tak tahulah dia pasang dekat kedai siapa. Semua gam juga. Pasang gam tak ada salah, tapi pasang cara macam ni lah tak betul kan. Sakit mata ni. Tak apalah, kita betul balik. Okey, ini radiator asal dia memang banyak karat, tapi owner dah beli radiator alloy double layer. Kejap lagi kita tukar dia lah. Bahagian timing bell timing bell low cover kita sudah tukar. Ini water pump semua kita sudah tukar. Timing bell kita pakai Guido ada 3 tahun warranty. Lepas ni kita akan turun gearbox. Okey, kita ni sekarang gearbox kita sudah turun gearbox sudah turun sebab kita nak buat balik dia punya gearbox. Okey, ni dia punya barang-barang gearbox kita sudah turun sebab kita servis dia punya slow neck. 5 biji sudah buat. Lepas tu dia punya clutch pad auto clutch pun kita sudah tukar. 1, 2, 3, 4, 5. Ni semua kita kena tukar dia punya o-ring apa semua. Barang-barang semua kita sudah pasang. Tengok, semua bersih. Dalam semua kita sudah servis. Okey, filter kita sudah tukar. Dia punya o-ring Whiton Converter oil seal kita pakai Whiton. Ini pun sama o-ring Whiton juga. Housing o-ring Okey. Flywheel oil seal kita pakai Whiton Kita sudah tukar. Yang ni lama punya. Saya pakai Whiton quality. Tak boleh nampak. Dan sekarang kita pasang baru punya. Okey. Gearbox sebiji dah siap sebiji dah siap. Slow neck, dalam kelas, auto kelas semua kita sudah buat. Dry shaft oil seal semua sudah tukar. Ini dia guys. Kita sekarang pasang Okey. Gearbox sudah naik Gearbox kita sudah pasang. Tapi dah boleh nampak sini dia punya soket soket semua dah reput. Yang ni anda boleh nampak sini lah, bukan masa sekarang dia pecah. Tengok kesan dia sudah lama pecah ni semua. Datang memang macam ni condition. Jadi bila kita nak pasang balik macam tu, memang tak cantik lah. Takut nanti kena tak kena, nanti gearbox setak semua, masalah soket pun boleh jadi. Jadi kita buat balik lah soket ni. So takut nanti biasa kena lubang apa kan, bila kita boleh jacking kalau dia soket tak ada fit. Okey, yang ini namanya parking switch yang selalu bawa bateri kereta auto ni. Kereta ni yang parking switch ni kurang cantik. Bila kita scan OBD dia akan ada power cord. Jadi kita cari original Afkat punya, pasang satu lah. Okey, kabel ni memang tak boleh pakai skru tau. Tapi dia datang memang pakai skru 12 diikat dekat ni. Bila saya nak masuk gear memang penat. Punca cari masalah, tengok-tengok dia punya boost tak ada. Sekarang saya nak cari boost ni memang mana-mana spare part tak jual. Kena cari upcut. Penat guys. Yang ni dia punya boost guys.
Selalunya barang-barang yang owner sendiri beli, kami tak mau buat pasal ni lah. Radiator ni owner belilah. Memang saya tak dapat cari radiator ni. So owner sendiri beli. Tapi bila dia beli, dia tengok dia punya bracket. Macam mana saya mau ikat. Patutnya dia terbalik wedding. Ini kira maknanya manufacturing fault lah. So jadi kita banyak kerja. Lagi benda ni kena custom, kena modify balik. Makan masa guys. You tengok semua bracket dia terbalik. Empat bracket dia terbalik. Sepatutnya dia kena pusing balik. Lagi lubang pula tangam lagi. Tengok. So penat guys. Kalau nak beli barang anda sendiri, pasti dulu cek betul-betul baru bawa bari sini. Tidak saya kena pisang. Tengah malam buat kerja-kerja penat macam ni. Okay. Kereta dah complete dah. Radiator kita dah custom. Dah pasang. Bahagian timing belt semua dah buat. Yang ni bahagian gearbox. Gearbox pun kita sudah buat semua. Lepas tu dia punya air filter kita pakai original balik. Sebab owner nak minta original balik. So macam ni lah. Start. Okay guys. Alhamdulillah. Terbaik. Kereta ni saya betul-betul penat saya buat. Okay guys. Selalunya macam saya biasa katalah. Cuci-cuci tayar orang ni bukan senang. Betul-betul susah guys. Kereta ni saya buat satu jadi satu. Buat satu jadi satu. Siang malam semua kita buat. Betul-betul penat kereta ni kita buat. Sebab apa 3 tahun dulu kita buat ni kereta. Lepas tu dia dah bawa balik Pahang. Mungkin sana tak ada bengkel yang dia kena lah. Dia, macam-macam dia bengkel dia buat sampai banyak teruk lah kereta ni. Tapi Alhamdulillah saya boleh bantu dia buat sampai sini sajalah. So dah siap. Cuba bagi dia pakai dulu lah kereta ni. Okay guys. Jika sudi tolong share video ni. Sekian terima kasih. Bye MMC Garage.